What's up guys, selamat datang ke Azimos Channel. Okay, untuk video kali ni kita akan masuk cat dekat Compact Custom ni. So nak tahu color apa? Jom ke sana guys. Okay guys, so ni dekat Compact Custom. So kalau korang tengok dia lepas, aku dah siap masuk primer. Lepas tu bahagian welding-welding yang kurang cantik tu aku dah ratakan. Okay, semua dah cun-cun. So primer ni memang betul-betul baru kering. Okay, memang fresh lagi. So tak nak buang masa, aku akan masuk color lah. So color yang aku akan pakai ni ada guys. Color biru, macam biru gelap macam ni. Okay, dia punya code color ni 65/1143 violet blue. Okay, so color ni nampak macam kemas sikit lah. So kita gabungkan dengan fork warna hitam kan, engine hitam, nampak garang lah. Lepas tu clear, aku pakai clear biasa je. Clear biasa je. So tak nak cakap banyak, jom lah kita tembak color biru ni. Okay, kasih cun-cun. Okay guys, so saya tembak color. Memang cun guys. Macam ni lah hasil dia. Dia punya color ni biru, lepas tu dia ada macam glitter warna silver. Smart tu. Ni kalau masuk clear ni lagi cun ni. Color biru macam ni memang smart lah. Biru macam biru gelap kan. Dia nampak matang sikit. Bila kena dengan barang-barang hitam, dia naik. Lepas tu nanti kita buat lah stiker-stiker sikit kan. Bila kena barang hitam tu, dia mesh lah. So bagi kering dulu, lepas tu nanti kita akan masuk clear lah. Okay, cun-cun. I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And we may have some history, but we don't have to repeat. Okay guys, so ni dia hasilnya. Memang smart guys. Ada biru, purple-purple sikit. Ada glitter warna silver. Memang smart lah. Ni belum kering lagi. Hari pun dah petang. So tunggu kering dulu. Esok kita dah boleh start pasang barang lah. Cun tak cun? Okay, jumpa esok. Jom ke jalan guys. The next day. Okay guys, so bahagian chassis dah kering. Okay, so ni lah hasil dia. Dia biru nampak macam purple-purple sikit. Memang cun lah. Lepas tu barang-barang ni aku dah siap cuci. Aku simpan dekat dalam rumah sebabkan sekarang ni musim hujan. So aku tak nak barang ni kotor. Beg dah siap cuci, memang semua dah bersih lah. Lepas tu off camera aku dah wrap bahagian skateboard ni dengan kertas pasir, stiker kertas pasir. Memang kemas lah. Lepas tu off camera juga aku buat ni, aku cat exhaust. Lepas tu wrap dengan fiber ni lah. Baru smart. Lepas tu aku buat juga ni spacer. Ni spacer untuk fork ni, supaya bila kita pasang kat sini dia ngam lah. Sebelum ni aku buat juga tapi pendek sikit. Jadi dia punya crown ni nampak sengit sikit lah. So kali ni kita dah ukur cun-cun.
cat warna hitam. Lepas tu buat stiker sikit. Dia nampak macam fog lay lah, lebih kurang kan. So sekarang ni job aku nak buat stiker untuk body. So aku nak design dulu. Jom kita lain guys. Okay guys, so untuk stripe aku akan guna stripe macam ni. So yang warna hitam ni aku akan buat warna putih. Lepas tu warna merah ni aku buat warna kuning. Kuning, biru, putih. Baru ngam kan. Bila ada kuning tu dia naik sikit lah. Dia nampak berseri sikit. Lepas tu point turis ni aku akan tukar jadi Gopack custom. So sekarang ni aku nak design dulu. Jom sana guys. Okay guys, so barang dah ready. Okay, stiker ada pasang sikit dah. Ini custom by Azim Watch and Garage. Kita punya stripe pun dah siap. Cun-cun. So barang-barang dah ready semua lah. Untuk tayar aku upgrade. Tayar belakang ni pakai tayar lagi tebal lah. Ni tayar macam tayar e-scooter. Dia macam tayar motor lah, lebih kurang tipless. So aku pakai tayar ni untuk belakang. Tayar depan aku pakai tayar yang lama. Sebab tayar yang belakang yang macam ni, dia merekah. Tak tahan kot. Sebabkan kita punya tayar belakang ni kan dia jalan enjin. Lepas tu berat dekat belakang ni pun dia kena tampung. So kita upgrade lah tayar yang lagi elok. So barang-barang dah ready. Jomlah kita pasang. Okay guys, so ni dia hasilnya. Setelah 5 bulan projek Gopack custom ni. Inilah stiker dia, memang cun guys. Dia punya stripe. Okay. Bahagian belakang pun ada stripe. So sepatutnya projek ni simple je sebenarnya. Tapi disebabkan banyak upgrade. Asalnya daripada aku nak convert daripada basikal budak pergi ke Gopack. Tapi yang basikal budaknya tinggal besi ni. Lepas tu handle dengan ni je, kon ni. Tu je. Yang lain semua custom, semua tukar baru. Tapi yang puas hati lah. Okay, body dah siap cat. Dah siap restore balik. Skateboard dah siap balut. Sistem meter GPS. Semua function. Brake disc depan belakang.
Okay. So, bila tambah lagi stripe ni, dia nampak lagi naik lah. Kan? Kat sini ada stiker Azim Boss Channel. Azim Boss Channel Garage. Dekat sini, custom by Azim Boss Channel Garage. Asalnya projek ni tak ada suspension. So, suspension letak depan belakang. So, ada spring. Depan pun function. Bukannya kita potong bagi dia mati. Yang ni hidup Dia ada bag kat depan ni nak isi barang ke apa kan. Seat dah tukar. Batang seat warna biru. Kepala GT. So kepala GT ni aku custom. Letak phone holder. So kat sini buat dia punya tanduk, nampak ni. Bagi dia melekat cun lah. So kalau gegar pun dia tak jatuh lah. Kat bahagian sini ada stiker 2 stroke for life. Exhaust double. Asalnya basikal ni pakai basikal biasa je. So ni upgrade pakai fork lajak. Bahagian kon ni custom. Memang puas hati lah. Memang banyak upgrade lah. Bukan cincai-cincai punya projek. Sebab tu projek ni ambil masa 5 bulan. Lama jugalah untuk projek yang kecil macam ni. Tapi bila dah siap ni memang puas hati lah. So untuk video kali ni settle dulu. Next kita akan ride. Kita akan pergi ride naik Gopek ni. Jalan jauh. Tapi jalan kampung ni lah. Tapi jalan kampung yang jauh. Kita akan main tepi Sungai Pahang. Okay. So nak tengok aku ride nanti, kau kena stay tune. Jangan lupa subscribe Azim Boss Channel. Okay. So jumpa next video. Bye bye. Jumpa dekat next video. Bye bye.